Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Welcome back to my channel. It's a Bola God number 1. Sebenarnya guys, ini adalah day yang tak tahulah guys, yang ke-11 ke-10, tapi aku boleh panggilkan ini adalah day yang ke-11 lah. 7 9 10 11 lah. Seperti yang kau tahu guys, dalam beberapa hari ni aku tak berapa nak buat video vlog. Dan aku kembali balik untuk buat video vlog supaya aku bersemangat sedikit lah, dan ada konten yang aku ingin aku buat. Dan terima kasih sekali lagi untuk seluruh fans yang menonton channel saya. Dan saya rasa untuk vlog kali ni agak bosan sedikit kerana saya sembang macam ni. Biasanya saya akan tunjuk saya makan semua, tapi saya tak berapa nak baik. Saya kadang-kadang saya tak berapa nak sihat semua. Tapi alhamdulillah beberapa hari ni saya dah mula sihat. Walaupun ada batuk-batuk tu saya dah biasa dah. Tapi kalau awak semua tanya saya adakah saya okey, saya tak berapa okey sebab saya ada cerita pasal akaun TikTok saya yang tak tahulah, tiba-tiba TikTok dia macam nak attack saya sangat. Dia nak cari salah saya, nak buatkan akaun saya tak ada. Tapi apa pun saya still lagi positif. Saya percaya Tuhan tengah uji saya sekarang ni. Kalau akaun TikTok saya tu, itu dah masuk akaun kedua dah guys. Akaun pertama saya dah tak ada, ni akaun kedua. Kena buat akaun ketiga pula. Macam-macam pula yang terjadi kan. Tapi apa pun, we just think ourselves. Apa jua jadi, kita just fikir ada kesenangan di akhir jalan nanti. Jadi apa jua yang terjadi, just redha saja. Dan kalau benda dah jadi, jadilah guys. Benda dah jadi. Kalau dia nak bagi. Kalau dia tak nak bagi, tak apa, buat je lah.